kan gambar kereta tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Episod Travelog UAE 2024 kali ini membawakan korang aku bersama dengan keluarga aku ke Bandar Al Ain. Kat mana tu? Ni dia yang aku tunjukkan dekat dalam peta ni. Di dekat ujung sekali dalam negeri Abu Dhabi, ujung sebelah timur. Jadi actually Al Ain ni bandar kedua terbesar dalam negeri itulah. Jangan ingat Abu Dhabi je. Kilo apa? Tak amat dia banyak parking Ni hari ni pergi Hilli Archaeological Park. Ini dia. Ni first settlement di Hilli 10. Ni Hilli 10 settlement. Ini apa ni? Ini masa Bronze Age, Iron Age macam tu lah. Ini je. One pocket. Hilli Grand Tomb macam makam besar ni. Ni pun reconstruction. Yang ni ni aku tak tahu mana. Ada siap ada gelanggang basketball lagi, dengan futsal lagi. Ni satu lagi settlement. Rupanya ni apa benda ni? Jadi macam mati dalam taman, tapi sebenarnya tak tahu bukan surau ke sebenarnya ni. Besar juga ni. Boleh. Nanti sibuk seronok main bola, main basketball. Tapi ni belakang ni sebenarnya Oman belakang. Ni archaeology site not for visitor. Yang ni kosong apa dah, rasanya untuk ni kot future exhibition. Tak tahulah kalau ada bajet. Mat, pagar hijau dekat depan aku ni, inilah UAE Oman border. Nak panjat buat apa? Dua-dua dah kaya. Betul-betul pintu dah ni. See? That's Omani flag. Aku makan je. Saya nak makan sekejap. Baik, ini adalah attraction utama di Bandar Al Ain yang dinamakan Al Jahili Fort.
atau dalam bahasa Arab Qalang Agung Raja. So dia dibina pada 1891 yang pada awalnya sebagai tempat lindungan untuk pekebun atau peladang pokok kurma. Tapi 1971 sekarang begitu dia jadi tourist attraction kat sana. Masuk dia visitor center. Model-model apa. Ini kita duk ambil pagar dia ni. Tapi sebelah ni lah main bangunan utama dia. Aku pun naik. Aku pun naik. Aduh. Tu. Ya apa ni? Ni seni. Art Quran. Oh, Ford. Ni CCTV. Ni sebelum zaman CCTV. Okey, kita pergi ke destinasi terakhir dalam visit kita orang ke Bandar Al Ain, iaitu Hamzah bin Zaid Stadium. Ni Al Ain Sports Complex. Ini stadium dia. Kenapa macam stadium Shah Alam je? Ni mesti ada game ni. Ya, Bel, game apa ini, Bel? Lawan something lah. Ya. Tambang Club Al Ain FC. Ini Mega Store dia. Ini abang-abangannya berdua ni. Okay. Saya ada game ni. Al Ain. Alah, terlepas. Okay, honestly, saya tak cakap. Nanti bila KSSC Stadium Shah Alam baru tu siap, ada pakar di kedai suku macam ni. InsyaAllah masa. Harap lah. Siap orang suku. Nanti bila kompleks sukan Shah Alam stadium baru siap, ada ni lah. Sanggup FC punya official store macam tu lah. Waktu depan tu stadium ada lah. So overall agak santai jugalah Al Ain ni kan. So berakhirlah episod yang kedua Travelog UAE ni. InsyaAllah akan kembali untuk episod seterusnya. Wassalamualaikum.